Okay, Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel. Video kali ni, konten kali ni aku just nak share lah, kerana berkongsi apa nama Allah panggil hadis. Aku nak baca ni hadis-hadis pilihan. Nampak tak? Apa? Yang ni molek diamalkan di setiap rumah. Yang ni di penyusun dia Syekh Muhammad Yusuf Al-Khandawi, penyunting dia Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khandawi. Anak aku cucu aku lupa dah. Tapi boleh amal lah insyaAllah. Sebab dia panggil benda Fadilah Amal. Maknanya amalan-amalan yang kita buat ni, ganjaran apakah yang Allah Ta'ala akan bagi. Jadi kita boleh amalkan, baca hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia di setiap hari lah, pada setiap hari dan di setiap rumah. InsyaAllah akan mendapat keberkatan dari sisi Allah Ta'ala, rahmat keampunan insyaAllah. Ini untuk aku cakap ni untuk dia aku sendiri juga. Dan sama-sama lah insyaAllah boleh beramal. InsyaAllah aku mula dari awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang ni Allah atau penyunting. Okay. Pertama, video kali ni aku just nak baca pasal bab kalimah thayyibah, yakni iman. Kalimah thayyibah, iman. Makna iman dari segi bahasa ialah menerima dengan penuh yakin penyampaian seseorang yang tertentu kerana kepercayaan terhadapnya. Sementara dalam istilah agama pula, makna iman ialah menerima dengan yakin perkabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat dengan mata sendiri semata-mata kerana mempercayai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud iman. Okay, ayat-ayat Al-Quran maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya, dan tidaklah kami telah utuskan sebelum kamu mana-mana Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada yang layak disembah selain daripada aku, maka beribadatlah hanya kepada aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ini ayat Al-Quran dan ada sekali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Ia susun comel dah. Ulama kita susun comel dah. Maknanya ayat Al-Quran dulu, firman Allah Ta'ala, lepas tu baru hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Antara cabang iman yang paling afdal mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan, sementara sifat malu ialah satu cabang yang penting daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Ulang ya, baca hadis ni aku tahulah, aku ni jahil, aku dengar daripada orang alim lah, amalan orang alim. Dia ulang hadis Nabi ni baca supaya apa? Manakah perkara tu perkara penting. InsyaAllah. Allahumma salli. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Antara cabang iman itu yang paling afdal mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan, sementara sifat malu ialah satu cabang yang penting daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, malu ialah satu sifat yang mendorong seseorang menghindari perbuatan jahat serta menghindari daripada cuai dalam menunaikan hak orang lain. InsyaAllah
Muntakat hadis ni ulama beritahu dah, maknanya sesuai dibaca oleh semua orang awam lah. Ia bukannya sebab ulama dah buat dah keterangan maksud hadis, jadi kita tak perlu urai panjang lah. InsyaAllah mudah difahami, Allah bagi faham insyaAllah. Yang penting kita amal sabdaan daripada kekasih kita Nabi SAW. InsyaAllah dapat amal. Kalau boleh amal baca lebih banyak lebih baik. Tapi aku pun masih belajar lagi. Itulah lemah Allah Ta'ala beri benda kekuatan lah. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat ambil tiba, amal dan sampaikan. Sadaqallahul azim, sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak mau nak cari buku ni, boleh cari dekat perpustakaan kan. Cari Muntakab Hadis. Keluaran Maktabah Ilmiah. Ni. Nak baca. Ilmiah ni. Boleh cari lah. Kitab macam ni insyaAllah. Yang ni harga dia RM40. Kita benda mahal lain beli kan. Ni lagilah bermanfaat insyaAllah. Dunia bermanfaat, akhirat apatah lagi, betul tak? InsyaAllah. Okay, kalau awak suka video aku, jangan lupa untuk support aku dengan klik button subscribe, like, komen dan share. Komen molek lah.